Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan kepentingan ilmu dalam Islam menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Pengenalan. Ilmu merupakan teras utama dalam pembinaan insan dan peradaban. Menurut perspektif Islam, Islam meletakkan ilmu pada kedudukan yang sangat tinggi kerana dengannya manusia mampu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memahami tujuan kehidupan serta membentuk akhlak dan etika yang mulia. Hal ini jelas dibuktikan apabila wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dimulakan dengan perintah Iqra, bacalah, yang menunjukkan bahawa pencarian ilmu adalah asas kepada kebangkitan individu dan masyarakat. Al-Quran dan As-Sunnah bukan sahaja menekankan kewajipan menuntut ilmu, malah mengaitkannya secara langsung dengan pembentukan peradaban yang berteraskan nilai moral, keadilan dan tanggungjawab sosial. Ilmu juga menjadi asas pembangunan tamadun seimbang yang memelihara iman, akal, masyarakat dan kemanusiaan sejagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan 3 komponen penting dalam sesuatu kajian, iaitu objektif kajian, kumpulan sasaran dan metodologi kajian. Pertama, objektif kajian. Objektif kajian merujuk kepada matlamat utama yang ingin dicapai melalui kajian ini. Dan kedua, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ialah individu atau kumpulan yang menjadi fokus kajian. Mereka dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang berkait dengan tajuk ataupun isu yang dikaji. Akhir sekali, iaitu yang ketiga, metodologi kajian. Metodologi merujuk kepada cara atau langkah-langkah kajian dijalankan. Ini termasuk kaedah pengumpulan data seperti soal selidik, temu bual atau pemerhatian, serta bagaimana data tersebut dianalisis. Bismillahirrahmanirrahim. Perbincangan isunya ialah pengabaian adab dalam kehidupan seharian dalam kalangan penuntut universiti berkait rapat dengan isu patriotisme yang semakin membimbangkan. Tingkah laku seperti membuang sampah merata-rata, memotong barisan, bersikap tidak sopan di tempat awam serta melanggar peraturan yang telah ditetapkan bukan sahaja mencerminkan kelemahan adab sivik, malah menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap undang-undang dan nilai kemasyarakatan negara. Perbuatan sebegini, walaupun kelihatan kecil, memberi kesan besar terhadap imej negara serta keharmonian hidup bermasyarakat. Hakikatnya, patriotisme bukan sekadar slogan yang dilaungkan atau simbol yang dipamerkan, tetapi dizahirkan melalui amalan seharian yang mencerminkan tanggungjawab sebagai negara, sebagai warga negara. Sikap menjaga kebersihan persekitaran, mematuhi peraturan, menghormati hak orang lain serta berdisiplin dalam tindakan merupakan manifestasi sebenar semangat cintakan negara. Penuntut universiti sebagai golongan terpelajar dan bakal pemimpin masa hadapan seharusnya menjadi contoh terbaik dalam mengamalkan adab dan etika yang mulia. Oleh itu, pembentukan adab, etika dan kesedaran sivik yang kukuh amat penting dalam kalangan penuntut universiti. Usaha ini bukan sahaja mampu melahirkan individu yang berakhlak dan berdisiplin, malah dapat menyemai semangat patriotisme yang tulen demi kesejahteraan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Graf ini merupakan graf bar berkelompok yang menunjukkan perbandingan tahap persetujuan responden bagi soalan 1 hingga soalan 10. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan respon yang sangat positif kerana majoriti responden memilih setuju bagi hampir semua item soalan. Soalan 3 dan soalan 10 mencatatkan tahap persetujuan tertinggi apabila kesemua responden memberikan sokongan penuh.
menandakan item tersebut sangat diterima. Walau bagaimanapun, terhadap sedikit variasi dalam beberapa soalan. Soalan 9 menunjukkan tahap kurang setuju yang paling tertinggi berbanding soalan lain, yang memberikan gambaran bahawa masih wujud keraguan dalam kalangan responden. Selain itu juga, soalan 7, satu-satunya item yang menerima respon tidak setuju, menunjukkan aspek tertentu dalam soalan tersebut perlu diberikan perhatian lanjut. Kesimpulannya, isu yang dikaji secara umumnya diterima dengan baik oleh responden. Namun, penambahbaikan wajar difokuskan kepada item soalan 7 dan soalan 9 bagi meningkatkan keberkesanan kajian pada masa akan datang. Seterusnya, saya akan membincangkan solusi bagi menyelesaikan masalah krisis kelesuan moral dalam kalangan generasi muda. Yang pertama, pendedahan ilmu agama melalui ibu bapa juga penting supaya mereka dapat membimbing dan menerapkan nilai-nilai agama kepada anak-anak sejak awal. Yang kedua, pemantauan berterusan oleh ibu bapa terhadap tingkah laku anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke arah perbuatan yang tidak diingini. Yang ketiga, peranan jabatan berwajib juga penting. Perlu dipertingkatkan dengan mencari pendekatan yang lebih efektif. Contohnya melalui forum, ceramah atau program pendedahan yang dapat membangkitkan kesedaran dan memperkukuh akhlak generasi muda. Rumusan yang dapat kita ambil daripada tajuk ini ialah kepentingan ilmu ditegaskan sejak awal penurunan Al-Quran melalui surah Al-Alaq. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan wahyunya dengan perintah Iqra yang bermakna bacalah, yang melambangkan aktiviti intelektif dan pencarian kebenaran. Selain itu, Al-Quran menegaskan bahawa darjat orang berilmu berbeza dengan orang yang jahil, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kemuliaan bagi mereka yang menuntut ilmu di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih.